Salam sejahtera. Kita bersiaran langsung dari Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang bagi perlawanan minggu ke-19 saingan Liga A1 Semi Pro 2025-2026 yang menyaksikan pertembungan antara Johor Darul Takzim 2 ataupun lebih dikenali sebagai JDT 2 menerima kunjungan pasukan utara tanah air iaitu Perlis JSA. Kesebelasan utama dengan anak buah Ferry Yabas dengan formasi 3-5-2 ini menyaksikan mereka mempertaruhkan ketua pasukan adalah Darul Syam dan penjaga gawang pastinya penjaga gawang muda negara Zuhilmi Syarani, manakala pasukan Perlis JSA pula mereka tampil dengan formasi 4-5-1 yang mana kita boleh lihat mungkin ini menjadi satu perang taktikal dengan kesemua pemain sudah pun bersiap sedia. Itu dia tiupan whistle untuk segera digerakkan memasuki ke dalam kawasan pasukan Perlis JSA ini dengan Alif Muttalib, antara pemain yang cukup lincah di bahagian seberang tepi dengan pasukan JDT. Jika kita lihat kepada taktikal yang dibawa oleh Ferry Yabas, pastinya mereka mempertaruhkan 3 pemain yang akan berada di barisan belakang. Itu dia di bahagian seberang tepi Alif Muttalib, satu lambungan cuba mendapatkan Celso di bahagian hadapan dengan dibayangi oleh ada 2 pemain pertahanan pasukan Perlis JSA. Namun ada miscue di bahagian dalam kotak penalti ini. Satu ruang namun diselamatkan. Ada tiupan whistle. Apakah akan ada sepakan penalti? Tiupan whistle daripada pengadil perlawanan Muhammad Latifi Zarum mengesahkan sepakan penalti dihadiahkan kepada pasukan JDT 2 ini. 2 pemain pertahanan pasukan Perlis JSA. Saksikan sekali lagi ada miscue di bahagian dalam kotak penalti ini. Kesalahan yang dilakukan sebenarnya memaksa ada tiupan whistle. Penalti dihadiahkan kali ini kepada pasukan JDT 2 ini. Satu jaringan gol ataupun peluang terbuka. Sama-sama kita lihat dengan langkahan Celso Bermejo ini. Gol mudah disudahkan oleh pemain hadapan pasukan JDT 2 ini. Itu dia aksi selebrasi yang cukup mengujakan daripada Celso Bermejo selepas beliau cukup mudah menewaskan Kamarul Helmi. Tidak cukup katanya, beliau inginkan lagi jaringan gol selepas beliau berjaya mengukir nama untuk minit yang keempat ini. Kita saksikan sekali lagi ulang tayang ini dengan satu langkahan yang cukup berdaya oleh JSA yang berada di dalam kotak penalti. Satu tandukan dan jaringan gol berjaya meletakkan nama Miguel Angel Cuesta Monroy ini selaku penjaring gol yang kedua kepada JDT 2 ini. Itu dia celebration daripada Miguel Cuesta. Satu larian ke bahagian hadapan. Menerusi sepakan penjuru ini berjaya membuahkan hasil. Kita saksikan sekali lagi bagaimana satu lambungan yang dilakukan tepat ke kepala Miguel Cuesta. Back 3 pasukan JDT 2 ini. Sekali lagi bola diberikan kepada Danish Hakimi. Danish berjaya untuk lepas satu hantaran lintang. Tandukan berjaya disudahkan dengan cukup mudah. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan Celso Bermejo. Dengan satu gerakan menarik dilakukan oleh Danish Hakimi di bahagian seberang kiri untuk disudahkan dengan cukup cemerlang. Siapa lagi kalau bukan Celso Bermejo. Kita saksikan sekali lagi gerakan ini. Satu hantaran lintang dan mudah ditanduk bagi jaringan gol yang ketiga. Faris Danish. JDT 2 kembali untuk umpanan diberikan kepada Alif Muttalib. Ada ruang. Satu gerakan. Akhirnya Alif Muttalib juga berjaya untuk mengukir nama selaku penjaring gol yang keempat kepada pasukan JDT 2 pada malam ini. Satu wajah kegembiraan oleh Alif Muttalib ini. Beliau antara pemain sayap kanan yang cukup diguruni. Satu gerakan, satu umpanan yang cukup menarik dimulakan oleh Darul Syam. Satu gerakan individu dan seterusnya disudahkan dengan cukup tenang.
Itu dia. Mengesahkan beliau selaku penjaring hat-trick pada malam ini. Simbol 3 ditunjukkan oleh Celso Bermejo untuk mengatakan beliau sudah menjaringkan hat-trick gol pada malam ini. Celso Bermejo cukup gembira selepas berjaya mengukir jaringan hat-trick pada malam ini. Kita saksikan bagaimana ketenangan yang ditampilkan oleh penggempur utama pasukan JDT 2 ini, dan mudah untuk memperdaya Kamarul Helmi bin Adnan bagi Celso Bermejo mengukir nama selaku penjaring gol hat-trick pada malam ini. Apakah beliau boleh bertindak selaku hero ataupun Syukur Azmi berjaya untuk mendapatkan jaringan gol pertama kepada pasukan Perlis JSA. Mudah untuk memberikan jaringan gol yang pertama kepada pasukan Perlis JSA. Masih satu jaringan yang dilakukan oleh Muhammad Syukur bin Azmi. Kita saksikan sekali lagi bagaimana jaringan ini tercipta. Masih ketenangan yang terus meletakkan bola tersebut, menggegarkan jaring gol pasukan JDT 2. Alirkan bola ke seberang kanan dengan Danish melakukan umpanan ke bahagian hadapan kepada Irham. Satu kuisan untuk jaringan gol yang keempat kepada Celso Bermejo. Unstoppable. Beliau memang sukar untuk dihentikan. Dan itu dia jaringan gol yang keempat, disudahkan dengan cukup mudah. Jaringan yang cukup berkeyakinan dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan Celso Bermejo. Kita saksikan sekali lagi bagaimana jaringan ini tercipta dengan gerakan yang dimulakan di bahagian tepi dan disudahkan dengan cukup mudah. Jaringan yang cukup gemilang